Okey guys, berminyak. Monco. Sungai Perak. Ikan mana? Sungai Perak. Sungai Perak. Terbaik. Mantap, Abu. Mantap. Aduh. Pembekal ikan Sungai Perak. Pembekal ikan Sungai Perak. Abang ni famous ni. Saya dah tengok dekat Facebook dengan TikTok abang ni. Oh, saya main jauh ni daripada Langkawi. Daripada Langkawi. Daripada Langkawi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat juga. Hari ni barang baik apa yang abang nak bagi saya rasa? Selalu makan ikan laut je. Okey, sekarang ni alhamdulillah lah. Okey. Ini abang Awi kita bawa abang Awi ni ke Awi. ni lah. Aha. Awi ya. Awi. Okey, alhamdulillah. Ya. Okey, sekarang ni saya nak recommend tuan. Okey. Okey, merasa ikan Sungai Perak. Sebelum ni kita makan ikan ni je laut je Ikan kan. laut je saya. Okey. Ha. Hari ni saya recommend tuan makan ikan sungai. Apa? Ikan paling top Okey. di semua negeri. Confirm. Try. Cry. Paling top lah. Paling top. Dan satu lagi confirm berminyak moncong ni tuan. Alamak, Bukan minyak moncong. Memang padu. Aduh geng, kalau hampa nak dapatkan ikan Sungai Perak, datang ke sini, okey? Datang ke sini jumpa abang, okey? Jangan lupa like, comment, share. Jadi kita tengok kita nak masak apa. Okey. Mantap. Tak. Okey, jom kita nak pergi tengok pula barang dalam pula bang. Katanya ada yang Bukan apa, Bang? kan, Kak? Ya, dia Kita boleh bukan. beli slice kan? Ya, betul. Oh. Saya punya kedai tak siap lagi. Kat sebelah. Okey, jadi sekarang ni kita prepare dululah dekat sini mana yang patut. Okey, ini adalah ikan-ikan Sungai Perak yang telah dibekukan. Dan kita boleh bawa jalan jauh lah. Maksud saya kalau katakan contoh di Langkawi pun kita tetap boleh post. Langkawi ke mana ke. Okey. Oh, dah harga apa semua abang dah letak dah? Ya, Seko, betul. berapa? Ya, betul. Ini ke harga seekor lah tu bang? Ya, semua betul. ni 35, ini Ya. 67. Baik. Ya, betul. Oh, baik. Macam-macam jenis ikan ada. Antaranya apa bang? Cuba bagi tahu sikit. Okey. Tapi ada yang tak tahu ni nama-nama ikan. Okey, ini Sungai ni. antara ikan-ikan yang favourite adalah ke penggemar-penggemar dia. Okey, yang ini kaloi. Inilah ikan kaloi. Okey, ikan kaloi. Lepas tu ini bermacam-macam jenis ikan lampam. Oh, spesies bermacam-macam Ya, lampam. betul. Ini lampam. Lampam ni selalunya orang buat goreng lah semua sekali lah. Okey, lepas tu dia orang kalau mana-mana berminat dengan ikan baung. Baung ada. Okey, lepas tu ikan lawang. Oh. Lawang ni favourite lah untuk dimasak gula tempoyak semua sekali. Okey, lepas tu kita ada ikan tenggalan. Jalan. Ya, tenggalan ni biasalah ni. Semua tempat ada. Okey, kalau macam 1.3 ni RM67. Inilah nilai dia. Ya. Okey, lepas tu ikan yang tuan tadi kata berminat nak makan ikan apa? Temoleh ya? Oh, ya. Ni contoh Nak merasa temoleh. kepala ikan temoleh. Oh, tu dia temoleh. Ya, betul. Temoleh ni kalau siapa makan Moncong. berminyak moncong punya garanti. Okey. Kita nak rasa tadi. InsyaAllah. Ini kepala ikan patin buah. Ini patin buah satu kepala. Saiz 6 kilo lebih seekor. Jadi kalau ni lebih kurang dalam 2 kilo. Mana 230 lebih. Dekat Perak boleh makan. InsyaAllah. Boleh makan lagi. Boleh makan lagi. Ini pun mahal Mampu pun. dengar. Ya. Sebabkan potong. Sebab potong. Ya. Okay, so ini yang isi ikan ya. Kena Hati laut tengok, juga apa kena semua. tengok yang bawah. Ha? Abang kena bagi dia pegang kat bawah tu. Hai, apa dah? Apa benda kat bawah? Apa benda? Ni. Macam-macam jenis ikan ada. Bahasanya. Kalau tak nak yang kecil-kecil, kita boleh ambil yang besar-besar pun ada. Tu dah ikan belida. Ha? Ikan belida gila gua. Beli dah. Ni bleeder. Bleeder ni ikan paling sedap untuk dibuat fishball. Besar gila pula. Nampak lebih. Pisang gitu. Ya, ini guarantee. Tapi ini ikan semua yang kita dah proses ni, semua ni. Dah Tu proses. nampak ikan Ya, macam-macam jenis dia. Waduh geng. So tak ada tempat lain lagi. Apa nama ni pembekal ikan Sungai Perak? Ya. SB Syarul Enterprise. Enterprise. Kampung Teluk Perang. Kampung Ya. Teluk Perang. Kampung. InsyaAllah. Juga ni. Boleh. Maknanya Boleh. lepas tu ikan kerah. Kerah tu rugi tak ambil. Dengan patin. Fresh. Boleh. Patin buah. Patin buah. Patin buah ni dengan tu tiga tu lah. Ya, okey. Patin buah ambil nak kepala tu lah tuan. Mana saya dah. Mana? Kau nak yang mana? Bunga jenis Nak, kuih. ramai ke yang nak makan? Ni tiga. Oi. Tak Kalau ramai. tak ramai tu tengok gaya ramai. Datang ramai tapi Ha? Dalam van ada 7 orang.
Tak makan tu sebab sebelum, bukan selepas. Try dulu. Selepas dia lain. Sehari dia cubit sikit, kata macam tak cukup ya. Saya tengok macam Pakcik. Dia tangkap sini, dia jaga sini. Lapang dengan patin. Patin apa tu? Patin. Untuk fresh. Inilah patin Sungai Perak lah. Berminyak. Moncong. Ni lawang. Kalau belah Pahang dia orang panggil ni ikan ni juara. Kalau di sini orang panggil lawang, bukan patin lawang, lawang saja. Ada ikan terubuk Sungai Perak. Oh, ikan terubuk Selalu dengar daripada laut. Ada terubuk. Dia Ada. bukan ikan terubuk laut. Ada. Oh, ada. Memang ada terubuk sungai semua ada. Dia terubuk ni sebenarnya dah lama dah. Memang dulu-dulu lagi memang dah ada. Cuma tak ada orang nak ketengahkan. Oh, dia ada air masin, dia ada air. Ya, betul. Payau air sungai ni. Tapi tuan, bukan nak cakap lebih lah. Kalau rasa sekali, mimpi-mimpinya. Mimpi ini pun lupa dia punya rasa. Tapi susah dapat lah. Dia bermusim. Oh, dia bermusim. Ya, tapi kat belakang ada lah 2-3 ekor. Tapi yang tu dah ada orang mana. Ada rasa. Boleh tengok, boleh tengok. Ada itu, boleh, itu. boleh. Tak ada kat sini, ada dekat belakang. Dia nyorokkan, dia celah-celah. Oh, dekat belah sana lah. Tapi kami nak tengok. Sekejap tengok. Okey, kejap lagi kita ejak. Kejap. Kita try ejak tengok. Maaf. Kita nak makan. Apa rasa kepala temulih? So separuh ni harga dia RM71.40 ataupun RM70 Pak Kupang lah. Kemudian patin buah kita ambil. Kepala patin buah RM78 6 Kupang. Yang ni satu lagi kepala temulih RM88 8 Kupang. Dan satu ekor ikan kerai. Dan ni kita tak tahu lagi harga dia berapa. Nanti kita tengok. Ada koma sampai dah kita tengok. Roboknya. Dia terobok sungai. Ni dia. Terobok Sungai Peraknya. Terobok Sungai Perak yang jarang-jarang ditemui. Yang ini bawah pada RM1.5 RM252 seekor. Yang ini 2 kilo. 2 kilo dia RM200.5 1 kilo. Maknanya kalau RM200.5 1 kilo, maknanya ni RM500 1 ekor. Sebelah tangan. Mampu makan lagi, mampu lagi. Sebab kan, okey, kita dengar yang Sungai Menyan, macam saya punya mahal kan. Okey, Sungai Menyan. Sebenarnya kalau orang tu pasal kat Kuala Gula, 400 1 kilo Cina tu ambil. Maksudnya kita tolak je baru dah 400. Ya. Tapi lain kali lah. Rasa dia macam Barang tak mana? Beza dia dengan ni. Sungai dengan ni. Oh, beza dia dengan laut. Okey, kalau nak beza, kalau kita nak tahu beza lah kan. Okey, perbezaan dia antara laut dengan ni, kalau tengok dia punya paras rupa, dia punya ni semua sama, tak ada perbezaan. Cuma beza dia satu je. Kalau kita belah, kita akan nampak dia punya isi, yang ini putih melepak. Dan dia punya lemak lebih padu daripada laut. Dan yang paling betul confirm betul. Hopper sama. Ya benar. Rasa lain. Ya, rasanya lain. Contoh macam bapak ni Kak Elina. Ya. Kak Elina tu yang apa buat kek tu? KL. Video dia. Dia ada masak. Dia ada masak tu. Ni memang betul-betul padu. Sampai tak boleh cakap apa. Terus tutup terus. Itu yang mahal ke? Mimpi. Cok. Boleh dah tu? Okey. Yang ni orang lain beli dah. Ini orang lain. Jangan. Kita datang pula lain kali. Lain kali bukan Kena senang. pula video ni keluar. Kena pula dia minta tak ada pula. Sudah. Berat. Oh. Dia marah ha. Jangan.